Ya, betul. Kalau yang jenis burner macam ni, dia memang kena bakar lah. Tak sesuai pakai dekat diffuser yang spray tu. Tak sesuai. Dia jenis formula yang lain lah. Candle yang dah tak ada bau tu, campur boleh juga. Ataupun terus direct macam ni pun boleh juga. And then kita kena bakar. Kena bakar. Ini dia punya candle dekat bawah ni. Yang dia bagi panas. And then wap tu akan keluar. Sampai habis lah. Sampai habis lilin ni ataupun sampai habis bau. So yang ni leceh sikit kan, nak bakar-bakar kan. Saya boleh recommend yang ni, kau nampak. Besar, sama besar dengan muka saya dah. Material kaca guys. So sangat-sangat solid, premium dan berkualiti. Nampak estetik. Yang ni senang. Dia tak payah pakai bateri. Dia pakai rechargeable built-in dalam ni. Yang ni kau nampak. Ni ada type C. Charger semua dia ada bagilah. Cara nak pakai dia, korang just tekan atas ni. Nampak? Dia terus function. Yang ni tak payah pakai current, tak payah pakai bateri AA, AAA, tak payah beli-beli, rechargeable. Yang ni paling senang nak pakai. Dan yang ni tak payah nak bakar-bakar, kita just plug and play sahaja. Habis bateri, cas balik. Dan kalau habis minyak wangi ni, ini kaca korang jangan buang. Beli yang set refill. Yang ni bukan set dia. Ni contoh. Kalau ada set refill minyak wangi, isi dalam ni balik, boleh terus pakai balik. Bateri rechargeable, padu kan. So dia ada 4 mode yang ni berterusan, warna merah ni. And then korang boleh tukar. Hijau, biru dan kuning. Kuning paling lama, dia akan berhenti. And then ni nampak dia berhenti, lepas tu dia akan keluar balik. Ini paling lama lah dia punya selang-selang tu. Yang merah ni dia berterusan. Hijau ni dia sekejap, berhenti sekejap, and then dia continuous balik. Ni dia berhenti sekejap je, lepas tu dia sambung balik. Nampak? Lepas tu mode biru ni dia lama, and then pada kuning ni dia lama, lepas tu dia sambung balik macam ni. So jimat bateri dan jimat minyak wangi lah. Ni boleh tutup juga. Ni dia tak function lah kalau tutup. Tiba-tiba lah tetamu nak datang rumah, emergency, nak rumah berwangi on the spot, kita nak bersiap-siap nak kemas rumah semua, tekan. Bagi rumah wangi. Lepas sudah wangi kan, kau tekan korang nak mode mana. So dia selang-selang. So dia akan bagi wangian yang secara berkala. So kalau korang nak beli kan, aku suggest yang ni lah. Paling praktikal dan senang untuk mereka yang busy dan rushing. Tekan dekat beg kuning bawah ni. Memang baloi.